أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pagi ini kita sambung Surah Ali Imran, muka surat 63. Muka surat 63. Kom mana tu? Ya dah rasa tanda ni habis di 62. Tak apalah, ada mana-mana pun. 63 lah kalau mengikut hamba tanda ni sampai 62 tu. Muka surat 62 habis dah. Muka surat 63 ayat ke 101 atas sekali. Boleh jumpa? Jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. InsyaAllah tengok ayat yang ke 101. 101 hingga 104 dah. Bermula 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Pertama sekali, wa kaifa takfuruna. Wa kaifa tu huruf lin, ataupun sifat bagi lin, kai tu ya mati sebelum dia berbaris atas. So lagi ke apa dia? Wa mati lah. Wa mati sebelum dia bagi atas juga. Okey. Takfuruna wa antum tutla. Sini ni jaga hurukah lah. Dia kena keceh sikit. Wa kaifa takfuruna. Takfuruna. Cuma keceh pun kena berhati-hati. Jangan sehingga bunyi qalqalah. Itulah. Jangan sampai bunyi qalqalah. Wa kaifatak. Tu ke ada bunyi ke tu bermakna tu panggil qalqalah. Dah detuk dah panggil. Wa antum tutla, nun kosong, dengung ke tak dengung? Dengung. Dengung pun sama-sama sahaja. Wa antum tutla. Tum mim mati ada tanda mati. Kita baca jelas ataupun nyata izhar. Tutla alaikum ayatullah. Tengok tamati. Serupa je dengan huruf kah saat ni. Kah saat ni kita keceh, huruf ta ni pun kita keceh juga. Sama sahaja. Takfuruna wa antum tutla. Tutla. Cuma yang berbezanya dari sudut sifat lain dia lah. Huruf ta ni dia ada sifat yang lain yang mana huruf kah tak ada. Okey. Dan dia makhraj pun berbeza lah. Jadi keceh dia tu tidak keceh yang sama. Keceh yang berbeza. Tutla lam asli alaikum ayatullah, mim mati ada tanda mati, dibaca jelas dan tak boleh dengung. Ayatullahi. Ni kita jumpa semalam. Ayatu, a tu hukum apa? Ni baru mak badal. Dalam perkataan ayatu, sudut tengok perkataan Allah, jangan tengok perkataan alaikum. Dalam perkataan ayatu, tu satu perkataan lah. Ayatu satu perkataan. Jadi hamzah tu duduk dalam perkataan tu, hamzah duduk mana? Duduk mula-mula sekali ke, duduk huruf yang kedua ke, duduk huruf yang ketiga ke, duduk huruf yang pertama. Jadi tepat dia duduk mula-mula sekali, depan panggil.
Bila duduk depan, hamzah bagi atas jumpa dengan alif, tu dipanggil mad badal. Nah, sebab dia duduk depan dalam kalimah ayatu. Kalimah mana-mana pun kalau hamzah duduk depan, maka disebut sebagai mad badal. Dan mengikut syarat-syarat dia lah. Bukan kata hamzah duduk depan tu gak mad badal selalu dak. Nah, lama tengok hamzah duduk depan bahaya mad badal berlaku. Dak lah, bukan lagu tu. Nah, syarat dia apa jadi mad badal? Pertama ada huruf mat, yang kedua hamzah yang berbaris mengikut huruf mat. Nah, huruf mat alif gak bagi hamzah tu kena bagi atas. Kalau huruf mat waw, hamzah tersebut kena bagi depan. Kalau huruf mat ya, hamzah tersebut kena bagi bawah. Satu syarat untuk nak jadi mat badal ataupun syibih badal. Dah. Kalau syibih badal, hamzah dia kena duduk tepat ya. Perkataan ayatu tu, hamzah tu kena duduk pada tempat huruf ya. Baru jadi syibih badal. Duduk tengah-tengah. Dalam perkataan tu dia duduk tengah ataupun duduk di hujung. Barulah jadi syibih badal. Boleh faham? Maknanya kita faham sini nak cek perbezaan antara syibih badal dengan mak badal. Dari sudut bacaannya sama sahaja. Perbezaannya mana? Pada sudut tempat dia sahaja, tempat duduk dia. Mak badal ni duduk ke labu. Syibih badal duduk ulusan tu. Duduk di apa? Pakai Melerik ke, Bukit Tiu ke. Maknanya dia duduk sebelah-sebelah. Perbezaan tepat sahajalah. Dari sudut panjang, cara sebut, cara baca sama sahaja. Jadi kalau tak tahu syibih badal mak badal pun tak jadi masalah lah. Sebab bagi tulah. Ayatullahi wa fikum rasuluh. Jaga perkataan Allah. Kalau nak berhenti pun kena berhenti dengan panjang lah. Jangan berhenti rembah. Ayatullah. Jangan berhenti gitu. Sebab dia ada alif kecil tu. Atas perkataan Allah, duduk mana-mana pun dia, dia tetap dibaca dengan panjang. Kadar 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Kalau berhenti, dikira sebagai ma'arid lissukun. Ayatullah. Berhenti gitu. Sambung pun sama, kena beringat. Ayatullahi wa fikum rasuluh. Jangan logat. Ayatullahi. Tullahi. Itu tak jadi dah. Kena beringat. Wa fikum rasuluh. Tak ada apa. Wa may ya'tasim billah. Wa may nun mati kosong, nun kosong. Dengung ke tak dengung? Dengung ke tak? Dengung lah. Nun kosong kan? Jadi bila dengung, kena masuk ke tak masuk atas huruf ya? Masuk ke tak atas huruf ya? Masuk. Masuknya kadar mana? Setara mana nak masuk? Masuknya separuh sahaja. Wa mayya. Boleh faham? Lagu mana masuk separuh tu pula? Bunyi kan? Kok hidung pun bunyi, kok mulut pun bunyi. Adapun kalau kita baca masuk atas huruf ya secara penuh. Maknanya tak bunyi kok hidung. Terawak. Wa mayya. Wa mayya. Itu dikira bacaan yang salah. Sebab kita masuk secara penuh. Nun tu jadi hilang. Tak boleh. Sebab ni idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah pecah pula kepada 2. Nun dan mim dibaca idgham kamil. Ya dengan waw dibaca naqis. Dimasukkan secara separuh sahaja. Adapun kalau jumpa nun ataupun mim, itu kita baca idgham kamil, iaitu sempurna. Masuk atas huruf mim secara sempurna. Masuk atas huruf nun dengan sempurna. Jadi hak ni tidak jumpa mim dengan nun, dia jumpa dengan huruf ya. Mana kita masuk separuh ya. Ambil nun mati itu separuh, masuk atas huruf ya itu separuh. Wa may ya'tasim billah. Boleh? Kena dengar molek lah. Wa may.
Kalau kita baca masuk penuh, bunyi dia lain. Wa mayya, wa mayya, wa mayya. Ibarat macam atas huruf ya tu ada sabdu. Nun tu buai. Wa mayya jadi supaya iyyaka. Tu dimasuk secara kamil. Penuh kita masuk atas huruf ya. Jadi sini tak boleh nak baca masuk secara penuh, tak boleh. Kena ambil juga nun tu separuh. Dah. Ya'tasim billahi mimati je ba. Ni hukum apa? Dengung ke tak dengung? Pertama. Dengunglah mim kosong tu. Nah, yang kedua hukumnya apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi idgham syafawi. Sudah. Apa? Mim mati je ba. Ikhfa syafawi. Disebut ikhfa syafawi. Jadi masuk tu kita tidak masuk atas huruf ba, tapi kita dengung atas huruf mim. Billahi faqad, billahi sama juga perkataan Allah tu panjang sikitlah. Billahi, billahi. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Damati qalqalah. Ila siratim mustaqim. Tengok pada perkataan siratim. Siratim. Jadi sini kita kenal pasti ada dalam Al-Fatihah, betul? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Ada dua situ. Jadi kalau kita duk baca sama-sama tu betul dah, comel dah. Cuma kemungkinan ada sedikit tidak jelas lah. Hamba-hamba duk dengar baca pun tak ada masalah. Cuma bunyi dia tu tak berapa jelas. Contoh ana bagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi tak jelas. Huruf sa tu tak cukup tekan. Tak cukup. Jadi siratal ladzi, si tak cukup. Si tu tak jelas. Panggil sira, tak jelas. Jadi dah bagi bawahnya, cuma tidak berapa nak jelas. Kalau boleh jelas lagi. Sira, si, sira. Boleh. Supalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata. Terus sebut sirata. Lagi sirata. Okey. Kerana biar jelas molek si. Sebut si dulu atau cara qara tu. Sudah si dulu baru sebut ra. Sirata. Okey, dan dia bagi bawahlah. Huruf sa tu kena bunyi tebal pasal dia huruf isti'la. Walaupun dia bagi bawah, tetap huruf tersebut dibunyikan secara tinggi. Sirata. Siratim mustaqim. Mustaqim. Ini pun sama, kena ambil perhatian. Mustaqim ada juga dalam Al-Fatihah. Dan kalau kita tengok pada perkataan ini, mana tempat yang kita perlu muncul mulut? Mustaqim. Perkataan mustaqim akhir itu, di manakah tempat yang perlu memuncungkan bibir itu? Mana? Mus. Huruf sin itu pun muncul mulut ataupun tidak? Hamba tanya dekat perkataan mustaqim, mana hak perlu memuncungkan mulut? Pada huruf mana? Dia pergi sebut mustaqim. Orang tanya perkataan itu, mana huruf hak perlu muncul mulut? Dia kata mustaqim. Jadi perkataan mustaqim, tengok molek. Kembali kepada syarat asal dia, nak muncul mulut pertama pada apa? Baris
depan. Yang kedua apabila ada huruf waw. Dua tu sahaja. Ya, jadi sini hok mana ada bagi depan, hok mana ada huruf waw. Huruf waw ada ke tak? Tak ada. Jadi hok kena moconya adalah baris depan. Baris depan tu atas huruf mim. Jadi situ huruf mim kena moco mulut. Bila masuk atas huruf sin, moco ke tak? Tak dah lah. Kita pergi bahas pah koking tu moco. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tu yang jadi bunyi gapo panggil? Down bunyi tu. Mustaqim. Tak payah moco dah. Moconya pada mu sahaja. Masuk atau rusin tu tarik lalu. Mus. Apa? Barulah clear bunyi. Orang panggil bacaan yang bersih. Mus. Mus. Terawak. Mus. Huruf sin tu senyum lah. Mus. Baru orang panggil jelas. Huruf sin tu kita nak sebut pun jadi jelas. Kalau tak dia bunyi mus. Faham? Itu perbezaan lah. Adapun kalau memuncungkan mulut, tak. Walaupun memuncungkan mulut, tetap tidak merubah makna lah. Cuma kadang-kadang kalau terlalu memuncungkan mulut, baris bawah tu kadang-kadang dia pergi baca baris depan. Ada berlaku. Tu memang lagi makna lah. Okey, mustaqim berarti ma'arid lisukun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuha. Ya tu asli bertemu hamzah pada perkataan yang, siapa ingat? Perkataan yang sudah. Ya ayyuha. Ya alif tu ma asli. Lepas pada ma asli bertemu hamzah pada perkataan yang lain ke sama? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Angkat tangan. Enggak dua-dua ingat dok, tak ingat dok, mana so? Dek tengah-tengah. Tanya ingat, hok mana ingat angkat tangan? Tak akak. Hok mana tak ingat? Tak akak juga. Duduk mana? Duduk baina. Jadi hak ni dia duduk dalam perkataan yang lain. Ya alif itu satu perkataan. Hamzah ya ha alif perkataan yang lain. Jadi hamzah tu nupai atas kalimah ayyuha. Tu dua perkataan lah. Maknanya ya ayyuha tu dua perkataan. Perkataan yang pertama ya alif. Yang kedua start daripada hamzah sampai alif pula. Jadi hak ni hamzah nupai atas kalimah lain dipanggil mak jaiz. Mak jaiz. Bila sebut mak jaiz, boleh ke tak kita baca dua harakat? Boleh. Nak tahu boleh ke tak boleh? Cuba tengok dalam YouTube. Tengoklah apa ni Syekh Sodah ke apa lagi? Sa'ad Ghamidi ke tu famous lah belaka tu. Jadi dia baca memang kalau mak jaiz ni dia akan baca dua jelah. Ya ayyuhalladzina amanu. Pendek sahaja. Okey? Ya. Tak ada hamzah? Ada tu. Ya ke? Ada. Sudah. Ada kan? Tak nampak dia. Dia ni Quran ni. Maaf tak ada. Iklan. Dia apa ni? Dia bukan Quran apa ni? Quran lain lah, versi lain. Dia kalau tak ada hamzah pun. Okey, ni alif kan kira ni.
Dia kira atas alif tu ada baris. Automatik ada hamzah. Tulis saya. Pasal dia gini, hak berkaitan, saya pernah sebutlah, hak berkaitan alif ni ada bunyi ke tak ada bunyi. Alif ada bunyi ke tak ada bunyi? Tak ada. Jadi walaupun alif ada baris atas dia, itu sebenarnya adalah bunyi hamzah, bukan bunyi alif. Kalau tengok hak baris atas sekali, baris hak atas sekali mula-mula tu dekat wa antum ada hamzah ke tak? Al-Quran itu dah ada hamzah? Tak ada. Bermakna sama lah. Atas alif dia bubuh baris. Betul? Makna alif tu bukan alif yang sebenar lah. Hamzah duk tupai atas alif tu. Cuma penulisan dia tidak panggil, tidak jahar lah dia punya hamzah tu. Dia buai tu. Maknanya tapi bunyi dia tetap bunyi hamzah pada hakikatnya. Nah, cuma penulisan dia memang dia buat hamzah kotak tu tak ada. Nah, pakai alif ada baris atas lalu. Sama lah, kejut tu tak ada alif, tak ada hamzah nak baca ku mana. Jadi hamzah bertemu hamzah dalam kalimah yang lain. Itu majaiz lah. Kita baca paling kurang 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Amanu. Tu kau apa? Mak badal. Supaya tak adil lah ayatu. Amanu taqullaha, kata Allah sama, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa tunna nun sabdu wajibal gunnah illa wa antum muslimun. Wa antum nun kosong, dengung tak dengung? Dengung. Hak ni ikhfa dipanggil dah, jumpa dengan ta. Wa antum, jangan sesekali akak lidah kena kepada langit masa dengung tu. Kalau kena tentu dah tak jadi ikhfa, dia akan jadi izhar. Wa an tu kena kita akak lidah tu kena langit, jadi izhar lah. Dah jadi jelas bacaan kita. Tak sah dia nak ni ikhfa. Bila sebut ikhfa, bacaan yang sama-sama tak jelas. Bunyi ga dia tak tahu. Tapi tak boleh dah apa tak bunyi ga dia tak tahu, bukan hak tu maksudnya. Maknanya tak jelas. Bunyi nun tu tak jelas. Wa kena bunyi gitu. Boleh? Kena cek lah. Tak kata tak serah lidah rapat dengan langit. Kau hilang dia rasa dah. Kena qabik pula kau pun. Qabik kan hilang dia rasa. Jadi kalau kita berasa set tu masa dengung tu wa an, boleh beza dah. Bunyi dia wa an, tu tak rapat. Hak rapatnya wa an. Nampak? Tu dia jadi izhar kalau rapat. Bermakna jangan rapat wa panjang mana pun duduk lagu tu. Wa antum. Sebut ta bagi depan tu barulah kita letak lidah di mana? Huruf ta. Makhraj huruf ta mana? Makhraj huruf ta. Hanya makhraj agak sengah lalu. Mana huruf ta? Antara gosi dengan gigi atas lah. Alik dalam tu lah. Lama kita letak gosi alik luar kak. Berjelai habis lah. Okey. Wa antum muslimun. Tum pun dengung juga. Cuma hak ni masuk atas huruf mim yang pada perkataan muslimun. Mim mati bertemu mim. Hukum apa? Idgham. Idgham mithlain. Muslimun berarti ma'arif lisukun. Terakhir sikit lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu. Huruf ain jaga. Wa'ta. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah, jaga huruf za.
Huruf za ni makhraj dia tubik sedikit lidah, hujung lidah tu tubik sikit daripada gigi. Waz. Nah, dia bunyi agak-agak telo. Wazkuru. Dan dia tak ada sifat qalqalah bagi huruf za ni. Kena dengan molek. Kalau bunyi qalqalah wazkuru, tu qalqalah. Dan hok bunyi ekor-ekor tu itu adalah qalqalah. Dia lantun orang panggil, lantun suara. Bila kita pergi kepada makhraj tu, kita patah balik. Bila patah balik tu jadi qalqalah tu. Waz. Jangan we ada qalqalah. Wazkuru ni'matallah. Waz. Sebab tu kalau perhati orang belajar sifat ni, dia ambil perasa huruf za ni dia ada sifat apa? Untuk lari daripada qalqalah tu. Sifat apa? Huruf za pertama dia hamas ke jahar? Hamas ke jahar? Jahar. Fahassahu syakhsun sakat. Itu hamas tu. Fahassahu syakhsun sakat. Itu orang panggil huruf yang hamas, huruf berangin. Yang kedua, dia ni rakhawah ataupun syiddah. Huruf za ni rakhawah. Jadi hak rakhawah ni lah yang membantu supaya tidak bunyi qalqalah. Memang qalqalah duduk sifat lain, duduk sifat nuh tunggal tu. Tapi benda ni lah yang membantu supaya kita baca ni, bila kita tahu ada rakhawah sini, kita pun baca tidak lorak. Wazku. Nampak? Kalau kita tak belajar sifat rakhawah ni, sebab tu jadi qalqalah tu. Waz. Tu akan awak. Waz. Z patullah. Sebab tu penting juga belajar sifat. Okey, boleh faham? Jadi huruf za elakkan daripada bunyi qalqalah. Waz ataupun waza. Tak sih berlaku. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ni'matallahi alaikum. Tak ada ke apa? Iz kuntum a'da, sama juga. Biar lama sikit sebut tu. Rakhawah ke? Dia kena lama sebut makhraj huruf za tu. Iz. Orang panggil tengok sini lah. Bila sebut huruf za, nak tahu dia ni rakhawah ke tak rakhawah, bila letak, dia tak patah balik. Letak tu duduk situ. Selagi mana ada bunyi za, duduk situ ya. Iz. Ni kayak gigi. Ni lidah. Waktu letak tu kak. Letak lama. Biar bunyi lama sikit. Iz. Kalau lepas, dia jadi qalqalah. Boleh tak? Supalah makhraj mana-mana pun, kalau perhati huruf da, contoh. Da ni memang ada qalqalah. Bila sebut qalqalah, dia ada lantunnya. Gi kepada makhraj, pak buai balik. Gi kepada makhraj, patah balik asal. Lidah kita kan nak sebut huruf da, duk mana lidah? Huruf da. Duk mana? Supaya huruf ta ni lah, antara gosi dengan gigi. Maknanya duk dalam, duk di langit depan, ujung sekali. Jadi bila kita nak sebut huruf da hidup tak ada masalah. Bila da mati, wa qad. Tengok huruf da. Ni lidah kita asal duduk gini. Dah lidah asal. Ni hujung gosi. Hujung jari ambang ni hujung gosi. Sini gigi lah. Ni lidah. Asalnya lidah duduk gini. Bila sebut huruf da, wa qad. De. Kalau tak bunyi qalqalah, kita akan letak sahaja. Wa qad. Boleh faham? Tu. Mana-mana makhraj pun sama. Supaya juga dengan huruf apa lagi bunyi qalqalah. Huruf qaf. Sama, kita akak pangkal lidah, waqa. Kalau letak tak lepas, maka dia jadi huruf yang tak ada qalqalah. Lekat tu.
Lagi huruf qalqalah ke apa lagi? Qaf, ta, ba, huruf ba. Wabtalul. Waba. Tengok bibir. Paling mudah. Bibir lah, huruf ba. Bibir kita, kalau sebut huruf ba, kena rapat. Betul? Bila sebut rapat, lepas balik. Waba. Kalau sebut tak lepas, jadi qalqalah? Tak jadi, wab. Lekat situ. Boleh tak? Jadi, hak mana bukan qalqalah, jangan baca ada lantunnya. Wab. Supaya dengan huruf apa sat ni? Huruf za. Dah, makhraj dia hujung gigi. Letak ya. Iz. Jangan lepas. Iz. Lepas je z lalu. Okey. Iz kuntum a'da'a. Mak wajib. Dah, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau nak berhenti pun tak ada masalah. Cuma hamzah dia ada special. Bila dia bagi tanwin 2 atas pada waqaf kena baca a. Nah, a'da'a. Kalau sambung kekallah bagi tanwin tu. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bi ni'matihi ikhwana. Hukum apa bahasa itu? Hi. Bi ni'matihi, hi itu disebut hadame. Lepas pada hadame bertemu ia dengan hamzah. Jadi apa? Maksilah tawilah. Pening dah lah. Dia limit dia 3 hukum je kena sebut. Masuk yang kepak bengok dah. Sudah. Kok mana pula ni? Padahal sebut anak minggu dah. Mana pula dah ni? Ada bagi tulah ya tu. Memang limit 3 yang boleh sebut. Masuk je kepak tu kak. Sudah cara nak klik lah. Dia panggil bila masuk hukum yang kepak ni, dia mari teringat. Biar ni pesan nak pakai gold tu saat ni. Takut dah habis. Orang teno teringat nak makan ko nasi air dingin saat ni. Dah habis kat berat. Yang mari teringat duduk hukum ketiga saat ni beres lagi, tak teringat lagi. Masuk yang keempat tu kak, yang mari teringat. Kayaknya tak faham dah lah. InsyaAllah. Jadi ni maksilah tawilah. Sebabnya dia mari daripada hadame. Nak cek ada hadame ke tak ada, cek mana? Lepas pada hi tu. Lepas pada hi tu dia ada tanda palaya tu kecil tu. Bi ni'matihi ada tanda kecil palaya. Tu menandakan bahawa ha sebelum dia tu adalah hadamir. Bila ada hadamir nak sambung pula bacaan, tidak berhenti pada hadamir, dia tu bi hukum lain pula. Maksilah qasirah ataupun tawilah bergantung kepada jumpa dengan huruf gapo. Ni jumpa dengan hamzah. Kalau selain daripada hamzah, maksilah qasirah. Boleh faham? Ataupun nak cek tanda, lah ni Quran ada tanda belakang. Atas tanda kecil itu, pala huruf ya tu, dia ada tanda panjang. Bila ada tanda panjang, tanda ombak, tanda misal tu, waktu menandakan bahawa sini adalah maksilah tawilah. Boleh faham? Bezanya qasirah tawilah ni dari sudut panjang. Kalau qasirah 2 sahaja. Kalau tawilah boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh ingat? Ingat. Boleh ingat. Bunyi peta tu kak? Mana dah? Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita mari untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak ingat itu hal yang kedua ketiga. Mari itu Tuhan nampak dah usaha kita untuk perbetulkan bacaan Al-Quran. Paling-paling mulia sekali. Okey.
Ikhwana berarti ma'iwa. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Tak ada gapo sini. Fa'anqa. Tu panjang sikit lah. Biarlah dulu. Qadhakum minha. Mim mati je mim. Idgham. Mislain. Minha. Berarti ha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum, perkataan Allah tu jagalah, lakum ayatihi, lakum ingat molek ni. Ni kah bagi depan, lepas tu jumpa dengan mi mati pula. Sini ni pasal kita ni orang kampung. Bila sebut orang kampung juga, dia baca ikut dan lah. Bunyi pun tidak kata bagi depan, dia bunyi kan bagi depan. Kita tengok balik. Bagi depan ni pertama kena mucung mulut. Kalau tak cukup mucung, kalau tak cukup dia akan bunyi lagu mana? Tuan-tuan. Dia bunyi Assalamualaikum. Supaya tu. Assalamualaikum. Ada orang ke rumah? Supaya ni. Jadi supaya kita kecek hari-hari tu ya. Padahal tidak. Quran ni dia tidak supaya kita kecek hari-hari dak. Kadzalika yubayyinullahu lakum laku. Masuk mi lakum. Jangan ambil lakum. Sebab tidak memuncungkan mulut secara cukup. Ataupun lebih doa tak boleh juga. Jadi supaya memuncung itik. Tak sih. Terlalu lebih-lebih. Tak sih. Dia nak baca Quran ni sederhana sahaja. Supaya dengan belagu. Belagu ni tak sih. Hak belagu, hak pelik-pelik. Hak kosih-kosih. Supaya ngata ranung ke apa tu nama-nama. Sabar lah, siqah lah apa tu. Tu tak ada masalah. Sebab dia ada sanak dia. Kena faham boleh. Berkaitan dengan lagu ni, ramai orang salah faham. Kalau yang bersanak tu tak ada masalah. Ni lagu hak rekod sendiri. Tengok di Indon. Contoh. Lagu mana lagu dia rekod sendiri? Bunyi bunga tak apa boleh bunga tahu. Lepas pada bunga hilang bunga pula. Lepas pada hilang bunga pula. Kadang-kadang sekali tubik tu 2 bunga. Nak kata berlebihan tu memang dapat teguran lah daripada tuan guru supaya tidak melebih-lebih lah dalam baca Al-Quran. Dia tidak supaya lagu ke ni. Dia kena ada sanak. Ada bunyi hak qiraat ni, bunyi lagu ni. Jadi hak berkaitan dengan lagu kena faham molek lah. Kalau hak bersanak tu tak jadi masalah. Dan kita berlagu pun bukan ikut cita rasa kita sendiri. Ada hak Nabi baca sama dalam semaya, iaitu gap dia. Gap nama dia? Jiharkah. Hak Nabi suka dalam baca semaya, dalam semaya adalah jiharkah. Tak percaya, telah tarik dalam YouTube. Tubik lah. Irama jiharkah. Cuma tengoklah. Jangan tubik tu tengok orang yang tak jenis baca. Tengok orang yang kena-kena siapa dia baca jiharkah. Lagu mana alunnya dia jiharkah. Ambo tak kerti buat. Jadi berlagu ni bukan satu kesalahan. Cuma berlagu yang berlebihan tu menjadi satu isu yang agak besar jugalah. Dia seolah-olah macam nyanyi pula dalam baca Al-Quran. Jadi tak sih. Mana? Tu wallahu a'lam. Pasal dia tak ada sanak lah daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun tidak kenal juga sebenarnya. Pasal lengguk dia tu lengguk kita ambil lagu nada tempo lagu tu pergi masuk dalam Quran. Sepatutnya tidaklah, dia tak sama. Supaya kita nasyid lah. Kita nasyid ke mana? Tala'al badru alaina. Dengar tu kau Arab dah. Terus masuk dalam Quran. Baca lagu tu dengan tempo lagu tu. Ya tak kerti apa. Tak ada orang buat. Mana tidak suka-suka untuk kita berlagu ni secara ikut cita rasa kita ya. Bukan lah. Nampak?
Maknanya nasyid itu hak molek dah. Apatah lagi ambil lagu Bollywood lah apalah. Dah. Dan kena bezalah antara dia berceramah, takut timbul isu haslim Bollywood ke apa. Bukan, hak tu dia berceramah. Tarik untuk dia buat supaya budak-budak ni suka dengar dia. Dia pun bahasa Urdu pun boleh. Dia buat bahasa Urdu. Baca Quran ikut bahasa Urdu. Boleh? Boleh. Tak masalah. Cuma dalam semaya itu bab lain. Dalam semaya ada larangan qiraat nak baca pun tak boleh baca 10. Hak dalam semaya ni kita boleh baca 7 qiraat sahaja. Hak lebihnya 10, 3 lagi itu tidak dibenarkan baca dalam semaya. Gitulah. Maknanya kena tahu jugalah untuk kita menjatuhkan hukum tidak hanya mendengar secara gitu-gitu sahaja. Selebihnya kita serah kepada orang yang lebih berautoriti dan lebih ilmunya daripada kita. Gitu ya sebenarnya. Fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Mim mati itu ada tanda mati, tahtadun berarti dengan ma'arif lisukun 2 pa ataupun 6 harakat. Wallahu a'lam. Sekat tu dulu. Habis dekat ayat yang ke 103. Okey, ada soalan? A'da'a. Okey. Tak boleh. Itu kena mati ya. Bagi 2 bawah tu huruf nun kan? Syak ni. Patutnya baca nun tu kena mati. Lepas pada bagi 2 tu ada huruf apa? Tak ada, maknanya huruf akhir semuanya huruf akhir kena mati. Fi sya'n. Kena bunyi fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman deh. Fi sya'n kena bunyi. Ada yang baca fi sya'. Nun tak bunyi. Salah saja. Cuma nak ayatnya nun tu tidak perlu baca lah bagi bawah tu. Pasal dia huruf akhir dah. Bila huruf akhir walaupun tanwin ke baris bawah ke 2 ke tetap dibaca mati. Kecuali hamzah duduk di akhir dia tanwin baris atas. Dia satu je kena baca a'da'a kena baca. Adapun kalau hamzah baris tanwin depan ataupun baris tanwin bawah tetap dibaca mati hamzah tu. Walaupun dia hamzah dia tanwin baris depan, kena baca mati. A'da' kalau sin ni lah. Kalau sin ni hak asal dianya baris tanwin baris 2 tu baris atas. Jadi kalau hamzah duduk di akhir sekali, hamzah tu baris tanwin atas pula kena baca satu baris. A'da'a. Kalau hamzah tu baris 2 juga, cuma baris 2 depan. Kita nak berhenti atas hamzah tu, bermakna hamzah tu kena mati. Untuk baris atas sahaja. Baris tanwin atas. Duduk pula pada hamzah. Huruf lain tak jadi. Huruf lain tetap kena mati. Gitu ya. Maknanya satu je. Hamzah duduk di akhir. Syarat dia tanwin baris atas. Baru boleh baca A. Tak boleh baca U. I pun tak boleh lah. Nampak? Makna boleh. Lagi? First time ni tari tu betul ni. Belum ni tak ada tak jadi kejadian ni tari masuk ni. Baru tak sudah lagi kelas ni. Kena?
Nak ikut utara. Sudah. Mana dah ni? Ada sini kah? Tak ada tak? Sya'a pun sama. Serupa. Sya'a. Tetap dibaca satu baris. Dan harakat dia asalnya memang ada alif lah belakang tu. Serupa a'da ni lah. A'da. Ada alif belakang tu sebenarnya. Mak ewak boleh. Serupa ansya'a. Jangan bertinggal je tak sih. Jangan rembah. Barisa mak wajib. Sya tu tetap kena panjang. Dia tak ada kaitan dengan A tu. Sya tu mak wajib, tetap mak wajib. Tak beralih tu. Boleh? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung minggu depan. InsyaAllah lah minggu depan ana cuba untuk start balik tulis di TV tu supaya lebih jelas lah. InsyaAllah. Cuma minggu depan tu hari Sabtu sahajalah. Hari Sabtu sahaja. Pagi ni sahaja. Untuk hari Jumaat surah sambung ni pun boleh. Nak start surah baru pun boleh. Rasa sambung ni lah dulu. Mudah sebab sana. Betul lah muka habis dah al-insan tu kan. Kita sambung ni lah dah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung pada minggu depan ayat yang ke 104 hingga 108. Wallahu a'lam. InsyaAllah tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.